Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat pencinta tanaman. Pokok matua ni tinggi cantik, tapi kalau tak jaga memang liat nak berbuah. Pokok matua bila dibiarkan, dia suka buat dahan panjang tanpa arah. Bila terlalu serabut, tenaga pokok tak fokus pada buah. Prinsip dia senang, buang dahan yang bersilang, patah, dan yang makan ruang. Sakit hati tengok banyak dahan jatuh. Ini sebenarnya proses bagi pokok lega. Lepas pangkas macam ni, mata tunas baru akan muncul, dan itu yang nanti bawakan bunga. Pokok tak perlu tinggi menjulang, yang penting seimbang dan kena tempat. Pokok matua korang dah mula berbuah atau belum? Berapa lama ambil masa? Pokok matua ni bukan tak rajin, cuma dia serabut. Bila dipangkas, barulah tenaga dia tertumpu pada buah. Korang pangkas pokok matua macam mana? Tebal, sederhana, atau minimal?